Pensijalan MSPO adalah satu standard yang penting untuk memastikan kelestarian dan kemampanan industri minyak sawit di Malaysia. Selepas pelancaran MSPO 2.0, semua repacker minyak masak di Malaysia perlu mematuhi keperluan yang lebih ketat. Jika anda seorang repacker minyak masak yang ingin mematuhi standard MSPO, video ini adalah untuk anda. 5 langkah penting untuk memastikan kejayaan MSPO anda. Langkah 1. Fahami keperluan MSPO 2.0. Sebelum memulakan proses MSPO anda perlu memahami apa yang terkandung dalam standard MSPO Part 4-3. Bahagian ini khas untuk dealers, traders dan repacker minyak masak di Malaysia. Elemen utama termasuk sumber minyak sawit yang mampan, traceability atau maklumat pembekal seperti nombor MPUB lesen, nombor sijil MSPO dan selanjutnya, kawalan kualiti dan keselamatan makanan dan pematuhan undang-undang. Untuk memahami standard MSPO dengan lebih mendalam, anda boleh mendapatkan salinan standard MSPO daripada Jabatan Standard Malaysia, link dalam description, atau menyertai program latihan MSPO kami. Langkah 2. Wujudkan sistem traceability atau kebolehkesanan. Traceability atau kebolehkesanan adalah keperluan utama standard MSPO untuk memastikan minyak sawit yang digunakan diperoleh secara mampan. Cara-cara mewujudkan sistem traceability adalah simpan rekod pembekal dan status pensijalan mereka, laksanakan penomboran dan pelabelan untuk mengesan sumber minyak sawit, gunakan sistem penjajakan digital ataupun blockchain. Langkah 3. Tingkatkan amalan pengurusan alam sekitar dan sisa. Pematuhan MSPO memerlukan amalan alam sekitar yang mampan untuk mengurangkan carbon footprint anda. Cara-cara mengurangkan carbon footprint anda adalah untuk mengurangkan sisa pembungkusan dan meningkatkan penggunaan bahan kita semula dalam operasi anda. Selain itu, anda juga boleh melaksanakan amalan penjimatan tenaga dan air. Salah satu cara syarikat-syarikat mengurangkan penggunaan tenaga adalah untuk menggunakan kuasa solar di dalam premis anda. Langkah 4. Perkukuhkan kawalan kualiti dan keselamatan makanan. Keselamatan makanan dan kualiti produk adalah aspek yang penting dalam pematuhan MSPO. Cara-cara memastikan keselamatan makanan dan kualiti produk adalah lakukan ujian berkala untuk pencemaran dan jaminan kualiti. Laksanakan amalan penghilangan yang baik dan analisis HACCP anda. Kekalkan persekitaran premis yang bersih dan selamat. Langkah 5. Lakukan audit dalaman dan bersedia untuk pensijalan MSPO anda. Untuk mendapatkan sijil MSPO anda perlu menjalani audit oleh certification body yang diiktiraf oleh MSPO. Laksanakan audit dalaman dan bangunkan dokumen-dokumen seperti polisi dan SOP. Dokumentasikan semua proses dari sumber hingga pengedaran. Adakan sesi latihan untuk pekerja mengenai keperluan MSPO dan akhirnya hubungi badan pensijalan untuk menjalani audit rasmi. Pensijalan MSPO adalah penting untuk memastikan produk minyak sawit yang mampan, beretika dan berkualiti tinggi. Dengan mengikuti 5 langkah ini, saya yakin anda boleh menavigasi proses pensijalan MSPO. Jika anda menikmati kandungan kami hari ini, sila like dan juga langgan kepada channel kami. Terima kasih dan jumpa anda dalam video seterusnya. Bye-bye.